Salam sejahtera, saya Coach Rajan dari Kelab Bola Sepak KR7 Melaka. Pada hari ini telah berlangsung majlis penyeraan boots kepada pemain-pemain tajaan mitra Jabatan Perdana Menteri kepada semua pemain-pemain yang mengikuti latihan selama 4 bulan ini. Dan juga berlangsung talimat insurans daripada Zurich Insurance Encik Manoharan untuk memberi penerangan dan taliman kepada parents mengenai insurans yang mereka ambil. Hari ini Encik Manoharan telah menerangkan serba sedikit tentang butiran insurans yang pihak mitra bagi kepada pemain-pemain yang mengambil bahagian dalam program mitra selama 4 bulan ini. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Manoharan daripada Zurich Insurance yang sudi hadir pada pagi ini di padang latihan kami untuk memberi taliman kepada parents dan juga pemain mengenai insurans. Untuk makluman juga, latihan mitra Jabatan Perdana Menteri telah berlangsung selama sebulan dan dalam sebulan ini kita dapat melihat perkembangan ataupun kemahiran pemain-pemain ini menunjukkan peningkatan yang baik dan juga komitmen daripada jurulatih dan juga komitmen daripada pihak ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka ke latihan. Satu petanda yang positif selama sebulan ini yang kita dapat lihat pada hari ini. Semoga perjalanan ini berjalan lancar sehingga program mitra tamat pada bulan 4 nanti. Saya mengharapkan pihak ibu bapa terus memberi sokongan untuk menghantar anak-anak mereka untuk latihan bagi mereka mendapat pendidikan yang baik dalam bidang bola sepak ini. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua parents yang hadir pada pagi ini untuk majlis talimat insurans daripada Zurich Insurance dan juga majlis penyerahan boots kepada semua pemain-pemain mitra pada pagi ini. Okey, kalau kita melihat insurans ini memainkan peranan penting kalau di arena sukan kerana kecederaan berlaku di mana-mana. So bila mereka membuat latihan boleh berlaku kecederaan, mungkin kecederaan ringan ataupun kecederaan serius. So saya memang mengalu-alukan pentingnya insurans ini kepada pemain. Mereka akan dapat dilindungi dengan insurans dan meringankan bebanan pihak ibu bapa untuk membawa mereka untuk membuat rawatan. So bila ada insurans sedemikian, so meringankan lagi pihak ibu bapa untuk mendapatkan rawatan. Daripada pihak mitra kami mendapat sokongan penuh. So itu satu usaha yang baik yang dibuat oleh pihak mitra kepada pemain-pemain yang terlibat dalam program mitra pada kali ini.